Syekh, ada ramai orang deal dengan tukang sembelih untuk dia uruskan udhiyah, tapi mereka janji dengan dia akan bagi kulit dan juga kepala. Boleh ke Syekh? Cara ini dengan menjadikan kulit dan kepala upah kepada tukang sembelih udhiyah tidak boleh. Ini dilarang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk dia jaga unta-unta yang baginda sallallahu alaihi wasallam dia ingin untuk disembelih sebagai kurban. Dan Sayyidina Ali dia kata, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi fa aqsima jilalaha wa juludaha wa amarani an la u'tiya al-jazzara minha syai'a." Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh saya untuk menguruskan sembelihan bagi unta-unta yang baginda ingin untuk buat kurban dengannya, dan baginda sallallahu alaihi wasallam suruh saya untuk agihkan kulit-kulitnya, dan dia melarang saya daripada menjadikan apa-apa bahagian daripadanya sebagai upah bagi tukang sembelih. Maka tukang sembelih tak boleh bayar kepadanya upah daripada udhiyah itu, daripada udhiyah yang dia bantu menyembelih. Tidak boleh. Kalau nak bagi kepadanya upah, maka bayar kepada dia duit. Jangan bagi sebahagian daripada binatang itu sebagai upah kepada dia.